Lelaki ni buat report anak dia hilang tahu. Tapi tahu tak apa jawapan polis tu bagi? Tak payahlah cari, dia dah besar. Sekali bila dah jumpa, jasad anak dia dah jadi Jom kita masuk ke sisi gelap kes kehilangan Fanny Ere. Dibunuh secara tragis begini dan pelaku tersebut dihukum seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Fanny Ere ni umur 28 tahun, kerja sebagai sales girl kereta dekat Palopo, Sulawesi Selatan. Malam 24 Januari 2024, dia balik ke rumah seorang diri. Esoknya ayah dia datang, tengok pintu besi, rumah dah rosak. Masuk je dalam bilik, ada percikan darah kat lantai, kat tilam dan seluar penuh darah tersangkut belakang pintu. Anak hilang, darah bertaburan dalam bilik. Korang rasa apa reaksi normal seorang bapa? Mestilah dia terus buat report polis. Tapi menurut adik mangsa iaitu Putri, inilah ayat yang keluarga dia dapat. Tak payah cari kakak engkau.